Okey, nak buat apa sekarang ni? Ni tuang jahit kita lah. Okey. So, tuang ni kita dah masukkan angin tadi. Ni nampak function dia. So, dia ada function yang banyak lah. So, salah satu function dia, ni kita modify nampak. Kita masukkan sini. Kita buka sini. So, pressure angin dia kuat. Tekanan angin. Kuat kan? So, yang ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat cuci PCB. So, yang mana PCB habuk dekat kawasan susah nak cabut apa PCB. Dah habuk banyak, kita guna ni. Dia bawa buat keluar angin. Salah satu lagi, macam kompresor yang duduk dekat kawasan tinggi yang kita tak boleh nak. So, kita kena ayak, kita tembak lah pakai ni. Kita buat tembak angin, biar habuk dia keluar betul lah. Kita tak pakai ayak. Okay, tu antara fungsi-fungsi dia lah. Okay, mana nak dapatkan tong gas ni, DM kami ya. Terima kasih.